Okey guys, sini ada info penting berkaitan dengan Budi Madani diesel ni yang perlu korang ketahui. Yang mana tarikh penting pelaksanaan iaitu pada 22 Jun, lepas tu diikuti dengan 27 Jun dan tarikh orang kata keramat. Yang mana pelaksanaan secara keseluruhannya maksudnya seluruh negara akan mendapat satu amount yang telah disubsidi sama rata lah, maksudnya RM2.10 pada 1 Julai 2026. Wassalamualaikum, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudah bentuk saja sembang. Aku nak share dengan korang paparan yang penting ini menerusi muka buku Kementerian Kewangan. Jom kita tengok, pada 22 Jun tarikh penting yang perlu korang ketahui untuk dapatkan kelayakan subsidi Budi Madani diesel ini, yang mana korang boleh pergi ke website www.budimadani.gov.my ataupun hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Budi Madani untuk kena pasti dari segi kesahihan dan kelayakan korang sendiri, dan korang boleh buat permohonan kelayakan tambahan di website budimadani.gov.my ataupun melalui kaunter pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang terdekat. Dan seterusnya pada 27 Jun, iaitu akses awal bagi rakyat di Semenanjung Malaysia boleh mula menjalankan transaksi Budi Madani untuk pembelian diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Warga negara di Semenanjung Malaysia yang mempunyai lesen serta memiliki kenderaan diesel berdasarkan kriteria kelayakan. So info 27 Jun nanti korang boleh dapat akses awal, dan 1 Julai yang mana pelaksanaan seluruh negara. Bagi warga negara yang mempunyai lesen serta memiliki kenderaan diesel berdasarkan kriteria kelayakan iaitu RM2.10 seliter. Bagi kenderaan komersial di bawah SKDS 2.0 RM2.15 seliter, dan bagi bukan warga negara dan pengguna industri mengikut pada harga yang tertera di pump station berhampiran dengan tempat tinggal korang. So ini tarikh-tarikh penting sebelum kita bagi korang sebagai pengguna-pengguna Budi Madani diesel ini untuk ke arah penguasaan sama harga di Semenanjung maupun di Borneo sekalipun iaitu sebanyak RM2.10 lah seliter itu. Dan bagi kenderaan lain of course RM2.15 bagi komersial dan bagi bukan warga negara dan pengguna industri tetap harga yang dimaklumkan semasa ke semasa. So itu saja yang aku dapat kongsikan kepada korang. Komen saja di ruangan komen di bawah sekiranya ada apa-apa perkongsian yang boleh dikongsikan melalui komen korang. Faizwan, Assalamualaikum.